kita kalau nak memberi, jangan duk ingat sikit tak payah bagi. Jangan. Dan kadang-kadang kita, nak bagi pun takat-takat RM1, RM2, takat-takat RM5 ni. Tak payah dia apa, tak payah bagi. Jangan. Dia kata, sikit kah, banyak kah, belajar bagi. Okey? Pasal apa? Ni dia nak beritahu kat kita. Dan tak usahlah kita takut dengan memberi sedikit. Jangan kata apa suatu yang hendak diberi ataupun disedekahkan ataupun mau dihadiahkan, jangan kata alang kepalang. Jangan duk ingat Allah takat nak bagi RM5 buat apa. Jangan. Kita tak boleh nak bagi RM1,000, kita tak boleh nak bagi RM100, kita tak boleh nak bagi RM10, kita boleh takat RM1. RM1 pun bagi. Kalau ada 1,000 orang, semua pakat bagi RM1. Dah RM1,000. Kerana budi yang sedikit, ataupun bagi yang sedikit, ataupun tolong yang sedikit, boleh jadi besar pahala di sisi Allah. Itu dia. Sikit ni, tiba-tiba akhirat esok besar pahala dia. Kerana budi yang sedikit dan yang seumpama itu boleh jadi tidak membawa kepada riak dan sum'ah. Setidak-tidaknya dia kata, bila kita bagi sikit, kita tak riak, kita tak sum'ah. Berbanding dengan sesetengah, bukan semua, sesetengah orang yang bagi banyak, riak dengan sum'ah. Bila orang main minta derma, dia bagi RM1,000, lepas tu sebulan dia duk abang kawan. Dia kata hari itu apa? Dia kata Mahat Tafiz apa nama? Duk apa nama? Dia kata yang mana satu? Tu Hadi apa nama? Oh, dia pun sebut nama apa? Okey. Saya bagi RM1,000 lah, tak boleh nak bagi banyak. Ayat tu, nada suara tu rendah, tapi dalam dada meletup bum. Saya dia kata tak boleh nak bagi banyak, bagi RM1,000 lah. RM1,000 sajalah. Apa tu? Itu dia panggil sum'ah. Sum'ah maksud dia apa? Dia habaq kebaikan dia buat, nak bagi orang dengar. Riak maksud dia apa? Buat, nak bagi orang tengok. Dengan kerana dia bagi banyak, dia pergi jadi riak, dia pergi jadi sum'ah. Rugi juga dia ni. Berbanding dengan orang bagi sikit. Dia bagi RM10, dia nak bagi orang pun segan. Dia selamat daripada riak dan sum'ah. Maka pada ketika itu, kadang-kadang memberi sedikit itu lebih besar pahala di sisi Allah. Bahkan dia kata suka menyembunyikan dia daripada pengetahuan orang. Bila dia benda dia bagi sikit, dia tak mau abang ke orang. Tak habaq tu bagus. Begitu. Baik. Dia kata dan tak mau disebut-sebut kerana sedikit dan juga alang kepalangnya. Dia orang sebut pun tak mau. Pasal apa? Pasal dia rasa dia bagi sikit. Maka hilang ia dan hilang pada ingatan dia akan ingatan orang-orang terhadap dirinya. Dia tak mengharapkan orang puji dia bila dia buat benda tu sikit. Tetapi tidak terhapus pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia buat sikit, pahala dia ada.